Sekarang ni kita berada di waterfront. Kuching Waterfront. Kita layankan je lah. Dengar ceritanya nak pergi naik bot. Nak pergi seberang. Sampai sini kita rasalah sikit naik bot. Kita layan je lah apa yang aktiviti-aktiviti yang selalu orang lakukan di sini. Tu botnya. So dengan cerita satu kepala RM1 saja. Oh murah. Murah je. Tak mahal. RM1 mah. RM1 pergi seberang, patah balik RM1. So RM1 ke sana, RM1 ke sini, RM2 dah satu kepala. Murah. Pengkalan KPG Boyan. So ini adalah salah satu tarikan pelancong di Kuching ni. Cik. Mandi je gambar macam pandai bercakap. So malam tadi kita lepak kat sini. Kita minum-minum kat sini. Kita melukis. Gambar Mel dengan Cem kat sini. So siang kita repeat. Sebab nak naik bot pada hari siang. Nanti dah naik malam-malam. Tak berapa nampak. Tapi lampu cantik. Makan sini ke makan atas sana? Makan seafood lah. So kita lepak sini tunggu bot sampai. Bot sampai kita naik. Peraturan keselamatan ponton. Cemberani pula nak naik. Banyak je sana bot. Sana banyak bot. Mas sana banyak bot. Jom sana. Mel, sini Mel. Sana banyak ada 3 bot. Aku jalan sana tak ada tempat tunggu, panas. Nampak situ juga. Sini ada tempat tunggu. So kita relax dulu. Menanti ketibaan bot untuk pick up kita di sini. Patut dah RM1 ke situ je ya. Situ ke? Berenang sampai. Man tadi yang lama sangat korang buat apa? Di jalan sana. Kita orang dulu. Oh, pergi situ je. Patutlah seringgau. Pergi situ ke. Tak sabar boleh berenang laut dalam, Wak. Dia sampai. Dah, dia sampai dah. Jom, Papa. Jom takut, guys. Takut. Cik. Kau main. Naik kapal terbang takut, naik bot takut. Apa yang Cem berani, Cem? Kau main. Naik motocross, Willy berani? Okey. Bot dah sampai. Ikan jolong namanya. Tu. Tak sana ada. Jom. Bot dah sampai je. Alung jangan naik. Mana ni? Mana? Jalan. Jalan. Situ. Bukan nak seberang. Nak seberang. Lepas tu balik jalan sikit. Cik. Jalan RM1. Jalan-jalan berapa? Jalan. Pongis kepala ya. RM10. Jalan mana? Jom, tengok. Berapa lama? Dalam setengah jam lah. Masuklah, masuk. Nak beli kek lah? Jalan dulu. Boleh? Nak beli terubuk? Beli terubuk je. Jom. Handphone tu janganlah pegang. Masuk ke poket. Duduk. Ini dalam minyak sampan, Cem. Cem. Ini dalam minyak sampan. Macam terbalik je, Jom. Saya kena sini. Baru seimbang. Macam terbalik je, Jom. Jangan diangkat dia. Bukan, jangan dibenci. Teruskan jalan. Jalan je lah Malong. Duduk Malong terus. Duduk je depan tu. Sengit. Malong jangan menjerit. Takut. Jalan kakak. Allahu Akbar. Nenek. Begat. Kenapa? Kecoh lah macam ni. Okey, ngam. Terbalik si oi. Terbalik si oi. Sikit. Orang di sini sikit. Nenek di sini lah. Takutnya. Sebab dia tak center. Boleh. Depan.
Tapi dia takut. Mbak kat sini. InsyaAllah. Baca doa. Mak takut. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Mak takut dia lagi sikit, Mak. Boleh tu. Ini dah, Mak. Kau nak ke seberang mana kau nak sempat Bapak tu. Cemen. Tak takut dia ya. Mananya takut. Kakak, duduk. Kakak. Mama tu takut. Apa ya, Mak? Takut. Macam ni komal lah guys, penakut. Tengok Mel steady je. Fitri, janganlah kau goyah Fitri. Mel. Ke? Kita nak ke seberang. Papa duduk le. Maklum ni sekarang. Asyik melata lah tiga-tiga. Macam, cik takut ke? Okey. Apa-apa dulu. Baru simpang. Jom tengok air belakang ni, jom tengok air. Tengok air. Tengok air tu kat sini ni. Ma. Simpan handphone dia tu. Kat sini jom. Tengok papa sini. Sini papa sini. Tengok papa. Tengok air. Tengok air. Okey, panah. Tengok air. Pegang air sikit. Pegang air sikit. Tengok papa. Tengok papa pegang. Tengok papa pegang. Takut, Papa. Tengoklah papa buat ni. Air tangan papa. Itulah kau. Main game je lagi. Nampak? Dah penakut. Ulur sikit. Dah. Ciwek lah macam ni guys. Tengok jom. Aduh, kecoh lah. Cruise. Orang 70. Dia bawa mana? Tapi ada makan. Mak, kita RM10 sampai sana patah balik je tak ada. Dapat balik belah. Nanti patah balik tak? So, kita boleh tengok keindahan waterfront Kuching, Sarawak. Kita naik bot ni jalan-jalan. Kalau cik ni bawa, dia cas satu kepala RM10. RM10. Kalau perasan sekali, yang paling depan tu adalah Mel. Mel berani sikit. Macam nakut. Koman. Cik, Willy, Pakcik, Willy. Ambil gambar malam pertama korang pusing tu. Kecoh lah je. Takat. Mana apa? Takut tenggelam. Daripada kecil sampai besar lah. Pakcik dah ada cucu lah. Tak pernah tenggelam pakcik kau. Apa je Baik-baik jatuh daripada tu. Okey. Papa, takut. Lemah. Mel, pegang ni, Mel. Pegang ni. Okey, gambar. Mel kat steady. Diam je. Hai guys, hari ni Mel ada di atas air dan bot. Mana kat sini? Depan orang ramai. Okey, Mel macam teacher lah cakap. Cakap. Cakaplah Mel jalan sekarang ni. Mel jalan sekarang ni. Pandang sini. Aduh. Mel macam cerita dengan kita orang. Mel jalan sekarang ni. Dekat Riverside, Kuching, Sarawak. Dekat Riverside, Kuching, Sarawak. Best tak, Mel? Best? Mel naik apa ni? Naik bot. Satu kepala berapa ringgit? 60. RM10. Mel tak ada cerita? Cerita apa-apa? Cerita seram ke? Cerita apa? Lawak ke? Cerita apa? Apa-apa je yang Mel tahu. Tak tahu. Nak ambil air tu. Ha.
R&R. Mama lah cerita malas lah. Long ada cerita apa tadi dia masuk hotel tu punya kaca. Okay, Mel. Cerita apa sikit? Bubu dah mati. Dia jalan jauh-jauh, lepas tu dia dah mati dah. Dia mati sebab dia tak nak mati dekat sini. Dia nak mati kat tempat lain. Dia pergi sana, pergi sini, lepas tu mati. Dah, tu je. Guys, sekarang ni kita sedang meronda-ronda naik bot yang dipandu oleh pakcik ni. So, asalnya kita nak menyeberang pergi ke tempat shopping kan ni. Tempat shopping kek dengan ikan apa? Ikan terobok. Asalnya kita nak seberangnya tapi pakcik ni offer. Dia kata tak nak ronda-ronda ke kat sini, satu kepala hanya RM10. Jadi kita ambil peluang untuk mengambil pengalaman lah untuk meronda-ronda naik bot, pusing-pusing yang disediakan oleh Riverside Kuching Sarawak. Macam itulah. So, satu kepala hanya RM10. Dapatlah kita berkongsi rezeki sikit dengan pakcik ni, kita bantu-bantu sikit. Jadi kita pun dapatlah pengalaman untuk meronda-ronda di sini. Kalau tengok sini dia punya apa? Dia punya kecantikan, keindahan alam. Ada bangunan-bangunan. So, Mel ni memang tak takut Mel? Mel tak takut ke Mel? I don't care. I don't care? Apa benda I don't care? Mel, kalau Mel terjatuh, agak-agak Mel boleh berenang tak? Boleh. Ha? Boleh. Okey, try. Jangan, baju Mel ni. Kalau baju Mel buruk boleh. Oh, kalau baju Mel buruk boleh. Kalau baju Mel cantik, Mel tak boleh. Sayang baju lah. Oh, tak sayang nyawa. InsyaAllah kita tadi dah buat satu pusingan. Sampai hujung kita dah patah balik. Rasanya dah tak jauh tempat nak beli kuih pula. Kek lapis Kek lapis dan ikan terobok masin. So, kalau dekat Sarawak ni tak asing lagi lah dengan cerita kuih lapis dia dengan terobok masin. Apa lagi? Itu je lah yang aku tahu. Mel tak ada cerita apa-apa ke? Guys ni nak dengar sikit cerita Mel ni. Apa? Ceritalah macam mana pengalaman Mel datang Sarawak ni. Best ke tak? Mel takut tak naik bot? Mel takut tak naik kapal terbang? Makan sedap tak? Sotong kecil besar ke? Ikan ke apa? Ceritalah sikit. Mel pergi Sarawak ni best. Mel dapat naik bot, naik kapal terbang, naik motor, naik kereta, semua naik. Naik motor? Bila pula Mel naik motor? Tepi. Mel nak sebut benda. Okay, kalau korang berperasan kat sebelah sana pun ada bot juga. So kat sini memang banyak bot. Kira mengambil upah untuk membawa orang ke hulu hilir, Makan tea. So sekarang ni pakcik ni tengah mengawal dia punya steering nak kanan kiri kan, nak kanan. Cuma wheelie je pakcik tak boleh. Wah. Dia punya ke warna kiri macam Titanic. Pakcik, kalau yang sebelah sini namanya kampung apa? Kampung Boyan. Kampung Boyan. Oh, sebelah sini kampung Boyan. Sampai dah. So sekarang ni kita dah selamat sampai ke kampung Boyan. Welcome to kampung Boyan. Ambil je balik apa-apa sampai ni ada kat sini. So kampung ni memang terasing je daripada ni. Memang tak ada jalan ke sini je? Oh, ada. Oh, jambatan. So kalau ikutkan nak pergi kampung Boyan ni kena naik jambatan, agak jauh jugalah. Jauh. Sebab itulah pakcik tu boleh cari makan kat sini je tidak tak boleh cari makan lah. So kalau naik bot lagi cepat lah dia. Cepat lagi, pengalaman pun best kan. Dapat merasa. Itulah salah satu keunikannya di Kuching Sarawak ni. Itu kalau dicampur.